Berumur tapi tak faham apa kita cakap. Next week dia buat benda lagi. You know? Macam bila dah 3-4 kali. Itulah respon Datuk Ramli MS apabila ditanya mengenai pengalamannya terlibat dalam program nyanyian membabitkan peserta kanak-kanak dan dewasa. Kata Ramli atau lebih mesra disapa Tok Ram, bukan mudah sebenarnya untuk menegur dan menjurikan peserta dewasa yang mempunyai lebih banyak ragam dan perangai. Tok Ram bagaimanapun berharap setiap teguran yang diberikan oleh juri itu boleh membantu memperbaiki segala kekurangan yang ada pada diri mereka. Kadang-kadang kita dapat penyanyi yang bagus, tapi pada saya penyanyi yang bagus tu untuk satu program tu dia tak fun. Orang tengok hari-hari bagus dan kau dah tengok hari-hari bagus. Ini satu benda, okey? Jangan melihat seorang penyanyi benda yang negatif, benda tu buruk. No. Kamu tahu tak, saya belajar banyak benda buruk, banyak benda lagu yang tak sedap, yang tu saya belajar supaya saya tak jadi macam tu. Benda yang positif is always bonus. Tapi kadang-kadang orang tu benda buruk tak nak. You look at TV12 sekarang. The singer not great, tapi dia orang beralihkan benda tu ke arah yang lain. Kalau kau dia jadi enjoy. Kalau you nak tengok orang menyanyi bagus, dia sekali jalan je. Kita jumpa Jacqueline Victor, kita jumpa Liza Aziz, kita jumpa macam-macam semua benda bagus. Tapi benda tu pada saya dia bukan tak fun, klise. Tapi yang ini dia nyanyi hancur, tapi tengok cara dia kelakar dia ini dia jadi good TV. Antara nak menjurikan kanak-kanak dengan orang dewasa lain cara. Lain. Sebenarnya mana lagi susah sebenarnya tu nak menjurikan berumur tapi tak faham apa kita cakap. Next week dia buat benda lagi. You know? Budak-budak cepat. Budak-budak tu kena guna bahasa yang halus supaya mereka tak nangis, tak sentak gitu. It's not bahasa halus. Kita bercakap macam mana kita mendidik anak-anak kita. But diorang punya data tu masih banyak perlu diisi tau. Space dia tu masih banyak. So dia adapt cepat. Macam Susan Wan tu, saya datang first week, saya bantai apa bla. In the end saya datang lagi, final dia juara. Dia adapt cepat. Kita tahu masa musim pertama tu orang yang serius, semua takut dengan tu. Kita orang yang tengok, apa tu orang nak komen ni. Tapi ala ni nak ujung-ujung itu makin kelakar, makin seorang yang tu orang ni sampai orang tanya tu. Orang yang makin kelakar sebenarnya sekarang. Kalau you tengok saya dekat AF tu lagi saya serius. Tidak memahami urusan TV, kerja TV. TV ni, they don't care about you good or not good. Rating is issue lain. They want something unpredictable. Every second you tengok TV, kalau ada satu benda yang non-cliche, you akan watch lepas ni apa. You tak boleh predict tau. But not like bila mendalami lama dalam arena urus niaga TV, then saya understand. They don't care about your good. They want something unpredictable. You masuk kandang singa, jadi singa lah. Disebabkan Nabil Datuk jadi macam ni. Nabil tu bekerja. Saya boleh aja buat keras. Dia jadi keras lah kat situ. Furthermore, dia orang boleh aja ganti saya punya branding tu yang keras macam tu. Banyak orang serius kan. Tapi kalau melayan Nabil, melayan Jihan, dia jadi branding trio. Saya pun nak jaga seat saya juga. Untuk saya, I pay my own bills. Memahami. Bila dah faham business TV, then bila dia tengok karakter saya macam tu, bawa dia pergi bapak-bapak. Yang ni saya nak campur dengan lagi gila Tok Jalal, Roy. So, itu meniaga, bekerja. Kalau tidak, nak jadi serius, banyak juri yang serius. Macam Masih Dayu tu semua. It's all branding. Dia orang bekerja, but people tak faham. Dia ada peduli orang maki-maki dia. Dia tak peduli. Dia bekerja.